Shooting okey tak okey. Besar tak besar. Kecil tak. Ramping tak ramping. Tengok nanti siap boleh tak cantik. Settle dah. Tak beli lawak. Ini Big Tommy. So kita dulu ada sahabat lah, kenalkan kita ada satu kaset lah. Kaset Kemuri. So, kaset Kemuri dia Sekapang Japan lah. First album rasanya Little Planet. Macam best lah kalau kita buat band ni. So bila kita buat band ni, saya cuba main, Nas offer saya lah, apa kata kalau kau main bass? Boleh lah, try kan. So try kita jamming. So jamming okay. So asalnya tu kita 3 piece lah. Saya Nas dengan Kudut lah 3 piece. So bila kita decide dengan kita 3 orang nak kena ada horn section kan. Maksudnya Jadi lah. Tak, jadi dia main. Kau nak main tak? Petik. Kau nak main tak? Kau nak main? Jom. Jom. Tak ada apa background. So bila tanya dia macam nampak daripada muka dia gaya dia nak jadi vokal lah, tapi dia cakap main trombon. Okey main trombon. Kita tak tahu apa tu trombon, kita tak tahu macam mana nak tiup, kita tak tahu macam mana nak pegang, kita tak tahu. Zero music educated. Dan after a while kita jumpa Suresh pula. Suresh main gitar. Budak India main lagu Cindai kat kita dekat gitar kan. Cakap okey. Tenang ni lah. Azmal masuk Plate of Happiness. Lepas tu saya just tengok je. Tapi memang tengok, bestnya band ni kan. So ada banyak teman. Dia pun pick up, dia tiup terus. Okay. Azmal ni ada talent. 2007 tu Kudut sebenarnya dah stay kat KL. So masa tu Nas ada offer lah. So dalam bulan 10 tu Nas kata Suresh tak ada ni, engkau boleh main gitar. Bila Nasat rest, cuti yang agak lama, dari situ kita tarik seorang trombon. Kita ambil daripada katik, daripada apa nama band dia? Aku tak tahu band. Apa nama band kau, Tik? So Nas ada call lah, dia kata Tik boleh jamming sama-sama lah. Saya dapat berganti lah untuk temporary. So Anip cover tempat saya. Itulah try start main. Lepas tu dia ajak jamming. First time jamming tu agak macam gugup juga kan. Nama saya Kiki Renaldi. Cakap kuat lagi. Okey, yang berasa kawan sama. Dengan cerita korang tengah proses merekod album baru ke? Second album. Masalah progressnya? Progress? Very slow. Sebenarnya lepas balik dari Indonesia 2010 tu, bulan 5 kita start rekod. Sebab itu punya band yang kita minat kat Indonesia, Noin Bullet. Cakap kita buat split. Tapi plan tak jadi. Noin Bullet disband balik, tak tahu apa status dia. Tak ada reply apa benda semua. Bila kita nak come out dengan album yang second album, so memang
memang diorang force lah. Enforce kita. Macam Nas dia terlalu force kita, kata dia okey macam mana pun korang kena settlekan benda ni. So dalam masa sama terus terang ada yang lagu tu baru seminggu atau baru 2 minggu, baru minggu kita dapat, kita terus record. So bagi saya sebenarnya permainan betul-betul permainan lah. kita belum tough lagi lah. Nas terus bagi schedule, kita kena habiskan rekod dalam masa 2 hari je. Agak terlalu kelang kabut sebenarnya. Tapi bila end upnya kita dah record, so dia kata lagu ni tak cukup kuat. So bila dapat tahu Nizam tak kasih keluar, nak scrap. Kalau nak tambah tak ada, kita mungkin boleh cerita lagi kan. Ni nak scrap, nak start balik daripada kosong. Saya frust. Kita dah struggle macam gini. So bila kata dia kita rasakan album tu patutnya dah boleh release keluar. Tapi tak boleh lagi. Betul. So dia kata minta sekali second record. It's opportunity As an opportunity untuk record balik. Mungkin ada idea lain, lagu yang sama mungkin boleh expand lagi ke macam, atau tambah lagi kan. Tapi most band member tak nak macam tak nak, kenapa kita nak kena record balik kan. jadi ada di antara kita band mostly lah ramai yang tak bersetuju untuk record balik. Time tu Sebab kita penat. Seriously penat record tu. Saya terus terang saya tak nak record semula. Saya cakap saya dah penat. Tapi sound yang rekod yang sebelum macam ni rekod dia masih tak strong lagi tau. Masih weak lagi tau. Banyak sangat argument. Kita duduk, kita meeting ramai-ramai. So benda ni macam nak cakap, persetujuan ramai. So kita kena buang kita punya ego, kita kena buang kita punya hipokrit. Betul. So bagi saya ini kawan-kawan. Kawan-kawan masih perlukan kita. Bila lepas meeting tu sampai ke tahap yang kita nak masuk studio tu, tak ada seorang pun yang masih ada terbuku, tak nak, tak ada. Semua dah clear lah. Semua dah clear. Tak semua orang dapat buat benda ni. Pada saya lah, sebab tak semua orang boleh dapat, sebab ada certain member tak berpeluang nak buat benda ni. So kita, macam saya untuk diri saya rasa sebab kita hidup hanya sekali. So might as well bila kita dah buat tu, kita terus buat habiskan, and then kita buat yang terhabis baik. Dapat peluang tu kita buat. Vlog recording yang pertama. Hari ni dekat Tuas. Masuk studio untuk rekod drum pozi. Roger and Aoud. This relationship is sampai gila-gila kan. Bukan pasal muzik pun kan. Pasal friendship kan. Macam tu. Balik pada konsep friendship lah sebenarnya. Dah macam adik-beradik. So brotherhood. Brotherhood. Friendship tu lagi baik lah kan. Lagi baik kita tour sama-sama, kita discuss sama-sama, kita buat lagu sama-sama. Saya kembali pada band. Bagi saya band ni adalah family. Seorang sakit, semua sakit. Yeah, it's not about money. It's not about the band. It's not about the band. It's not about kau punya kemegahan kau sebagai kau main band, kau pegang gitar, kau main trombon, kau main trumpet, kau main saxophone, kau main drum. Bukan. It's about friendship. Johor Bahru, make some noise for Plague of Happiness. Rise up, rise up, rise up. What can you do? You got to unite. What can you do? You have to stand up, stand up, stand up. What can you ought to know? This is the way we go. This is society.
of popular revolution from the politic dictation. Fear of frustration and call for correction. Try to build civil invasion and it's something right. Now for a new generation.